Nak parking mana lah Tio? Parking sini lah Mi. Buat apa nak parking depan kedai? Parking depan lah bongam. Sini ngam ni. Pula tak kau Mi. Ni parking OKU gila. Aku kan okay you. Kau tu tempat sementara Mi, bukan cacat kekal. Tak adalah, aku gurau je lah Tio. Ni aku bawa kau dekat tempat ni sebenarnya aku nak bagi tahu yang aku baru dapat kunci. Cuba. Kunci kedai ni Tio. Kau lah ni CEO yang menyamar tu. Aku nak bagi tahu korang yang aku baru take over kedai ni. So kita nak buka kedai makan Tio lepas ni. Kedai makan ni aku pilih spot ni sebab spot ni memang sangat cantik. Kau tengok depan. So ini adalah jalan main road dia. Padu ni Mi, budak-budak motor boleh datang sini ni Mi. Ni kedai ni betul-betul corner. Kau tengok tepi ni. Ni lampu-lampu ni tak lama lagi kita akan tambah ni. Aku nak buat tempat ni kalau orang tengok daripada kapal terbang atas boleh nampak menyala lah Tio kalau boleh. Boleh ni lah, kapal helikopter kat atas. Kalau boleh helipad pun aku letak kat atas tu. Kita dah nak kemas-kemas kedai apa semua. Nanti kita akan update dengan korang lah. Tapi sebelum tu kan, aku bela nak letak nama apa lah kedai ni. Kau kan CEO Mi, kau letak. So, aku kalau boleh nak korang semua yang mana ada idea-idea menarik, korang try list down nama-nama yang orang cakap menarik, catchy untuk nama kedai makan aku ni. So, kalau aku pilih nama tu, korang tahulah. Korang yang bagi nama kedai tu untuk kedai aku nanti, insyaAllah. So, yang ni kita mungkin akan beroperasi tak lama lagi. Kalau boleh nak operasi sebelum FIFA World Cup 2026 ni. So, korang stay tune lah, okay? Jumpa korang next video. Mantap, oi!